Bi, saya rasa nak berhenti kerja lah. Elok lah tu. Kan dah lama saya suruh awak berhenti kerja. Tapi itulah, nanti kalau saya berhenti kerja, habis bagi cukup-cukup je benda wajib. Bersyukurlah. Kata sama-sama naik, susah senang bersama. Tapi kalau berhenti kerja, bosan juga di rumah seorang-seorang. Apa kata awak pun berhenti kerja? Aku tak kerja, kau tak kerja. Habis rumah kereta ni siapa nak bayar? Itulah masalahnya kalau hidup terikat dengan sistem. Kerja sebab nak bayar hutang. Bila nak freedom macam ni? Sedap bercakap. Memang majoriti beginilah kehidupannya. Kita kena jadi minoriti, fikir di luar kotak. Cuba cerita sikit idea minoriti awak tu nak freedom macam mana? Macam ni. Saya simpan RM500,000 dalam tabung haji dengan ASP. Awak pun sama. Jadinya kita ada 1 juta simpanan. Katakanlah 10% dividen. RM100,000. Cukuplah RM8,000 sebulan tanpa kerja. Cantik idea tu. Tapi mana nak cari modal 1 juta tu? Kerjalah dulu. Kumpul duit 1 juta. So, masuk balik dalam sistem tu kan? Esok nak kerja apa? Saya nak sereka. Bangun pagi bukan pakai baju seluar je. Otak pun kena pakai.